kata dekat Bumbu Babah. Bumbu Babah ada dekat Shah Alam sebenarnya ya. Kat Plaza Shah Alam. Marilah kita teruskan lagi misi kita cari nasi Padang. Kat mana kita boleh dapat nasi Padang yang betul-betul autentik Padang. Itu dia punya menu. Pandai-pandai lah korang pilih ya. Pilih one set. Lepas tu kalau nak add on lauk, add on lah lauk. Lauk dia taklah banyak sangat pilihan. So korang tak adalah pening sangat nak pilih. Siap order dan nak bayar. Inilah food dia. Kita ambil macam biasa one set nasi keremas tu. Dia panggil kat sini nasi Padang biasa. Nasi Padang biasa satu set. Dendeng pula. Paru belado. Dia ada sambal hijau sama merah. Lepas tu add on satu dendeng batokok. Kata rasa macam ada satu kurang. Actually dia tak ada telur dengan dia punya set. Dengan dia punya pucuk ubi. Jom rasa. Kita tengok boleh sampai Padang ke tak. Ini kita tak ambil ais jeruk. Kita ambil dia punya botol. Botol sama kan? Rasa pun tak sama. Makan. Nasi kuah rendang daging, dendeng batokok dengan sayur, coba habis, paru belado. Orang tu ambil gula tunjang, gula urat. Kasihlah nasi yang kuat. Dia pakai gulai je. Dia tak letak rendang. Rendang. Nanti boleh tahan. Masakan Minang ni dia jarang manis ya. Dendeng batokok. Terus kepada
paru dia. Tapi dia betul-betul dia macam bitter-bitter. Daging dia lembut. Ni. Dia bitter-bitter lah. Dia bitter-bitter. Sebab bitter-bitter tak rasa macam tasteless. Tapi ada suka kat sini. Ada rasa sikit. Much better. Apa dia? Dia dah datang petang. Tata tu nak cakap benda-benda yang kalau orang komplain, tapi Tata tak kena, Tata tak nak cakap tau. Sambal dulu je. Sambal merah dia okey, sambal hijau dia pun okey. Dia lebih ada flavor. Saya kata lepas korang betul korang datang tengah hari dah, datang waktu lunch, memang dia ramai sikit, tapi korang akan dapat food yang sepanas lah. Daripada nanti korang datang petang, lepas tu korang beli makanan sejuk. Kita tak ambil dia punya dinding kering dia, tapi daripada dia punya sebab padu belado tu sedap. Dia tak rasa dia punya dinding kering akan sedap. Cuma dia pakai sambal yang sama. Ini urat. Urat dia lembut. Yes, dia ada rasa. Saya nampak dia rendam. Kita tak akan cakap urat kat sini much better. Ada minyak pun sedap. Masakan dia tak manis tau, tapi dia ada flavor. Flavor dia sedap. The best dalam plate ni, Tata suka dia punya paru. Untuk korang yang suggest, yes, Tata akan cakap kat sini memang much better. Next time dah tahu lah makan apa. Saya kata paling suka dia punya paru dengan
Gulai tunjang. Sedap. Saya dia buat. Tu dia dah masak. Baru dia ramuk. Baru dia ramuk. Sedap. Setengah tempat dia buat baru macam lembik. Tak suka. Dia a bit pedas. Tapi pedas dia a bit nak lagi lah macam tu. Apa? Sorry, bagi-bagi. Tak approve. Sebenarnya lembut. Apa lembut yang mesti kena kunyah lah. Dia macam tak pelat. Dia kalau yang betul-betul yang dia akan rasa macam masuk je, dia akan hancur. But dia sedap. Orang tu minta tak punya paru. Kau tak nak apa? Paru dia sedap. Itulah. Nah, dia kata tak punya food. Sedap ni. Jumpa lagi di next video.